Yang pertama sekali, sekiranya boleh di awal tadi Datuk menerangkan tentang fatwa, dan sekiranya boleh isu-isu lebih muatan, isu-isu yang berkaitan dengan penyeludupan petrol dan diesel yang berlaku di negeri Perlis ini, kerana dia melibatkan pengubahsuaian. Nak bawa lebih muatan pun dia ubah suai lorinya, nak menyeludup minyak petrol dan diesel pun dia buat pengubahsuaian juga itu. Jadi perkara-perkara ini memberi kepada kemudaratan kepada orang lain. Dan kemungkinan rezeki orang yang seluduk petrol, orang yang bawa lebih ni, dia ada unsur subahah. Rasuah bukan kata kontak, terima duit dan sebagainya. Mungkin apa yang dia orang buat ni pun ada unsur-unsur yang subahah juga. Jadi kita boleh juga war-warkan perkara ini dalam khutbah dan sebagainya, supaya masyarakat di luar sana tahu bahawa seluduk petrol ni bukannya sekadar dosa di segi undang-undang. Di segi hukum syarak kita pun mungkin ada kaitannya juga. Itu yang pertama itu. Tadi berbalik pada soalan yang pertama berhubung dengan mereka yang ubah kenderaan mereka ni. Ubah kenderaan ni ada dua. Pertama, ubah kenderaan sehingga menyebabkan bahaya orang lain. Sama macam tadilah. Yang membahayakan orang lain, kalau ada orang kenderaan dia tercabut ke apa berlaku, orang mati ke, mungkin orang tak dapat tangkap dia, tetapi dia tetap berdosa, dan dosa itu tak tamat dengan dia duduk astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kerana dia telah membunuh dan merosak ataupun merosakkan harta orang. Mesti meminta halal kepada empunya. Sebagai orang kadang-kadang dia tak bertanggungjawab, dia rasa dia selamat. Dia senerih kereta orang, utara kata senerih lah. Kita parking, kita masalah masuk, terlanggar kereta orang, kemik kereta orang tu, kita cepat-cepat belah. Orang tu tak tahu siapa yang kena. Kita rasa selamat. Tuhan dia tak datang. Tuhan dia akan tuntut hal itu pada hari kiamat. Itu harta dia. Dia kena pergi buatlah 200 ke 300 ringgit. 300 ringgit tu dia tuntut pada hari kiamat. Kemudian hal-hal yang kerajaan tak benarkan. Tentang sekarang ada subsidi petrol ataupun diesel sekarang tu. Kita tipu. Kita ubah kenderaan, kita ambil melebihi hak kita yang sepatutnya. Pengambilan yang kita lakukan itu akan menyebabkan hak orang lain akan terbabit di dalam pembahagian kuota pemerintah. Itu bukan duit Perdana Menteri ataupun Menteri Pengangkutan. Itu adalah rangkaian daripada public money. Duit awam. Duit orang lain. Fulan mungkin awak tak kenal, mungkin 1000 orang awak tak kenal, di akhirat awak kena berhubungan dengan mereka disebabkan tindakan awak telah mengambil bahagian mereka. Itu kadang-kadang orang dia pandang enteng tentang hak orang lain. Manusia ni mungkin dia tak masuk neraka disebabkan kerana hak dia tentang solat, puasa yang dia buat. Tapi manusia masuk ke dalam neraka kerana dia menzalimi orang lain. Contoh perokok lah. Dia merokok, dia rasa dia pandai. Tapi bila ketika dia merokok, asap rokok dia tu disedut oleh orang sebelah. Orang sebelah bawa anak. Orang nak makan, dia isap rokok. Ini kita jarang jumpa lah di Malaysia ni. Dan asap tu menyakitkan orang, memberi penyakit pada orang lain. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Itu tak kira lagi sebagian bapa yang saya tak tahu otak dia tinggal di rumah ke ataupun dia tak bawa sekali ke. Bawa kereta, isap rokok, isteri dengan anak ada sebelah. Dalam Fatwa Perlis kita kata kalau isteri dia minta cerai, kita luluskan. Sebab apa? Kena membahayakan pasangan. Akal tak pakai. Awak bagi penyakit pada pasangan awak. Yang agama menyuruh awak mempertahankan dia.
protect dia. Sebab itu awak tu dinamakan wali. Wali anak, wali mean protector. Protector. You protect those who are under you. Orang yang berada di bawah awak. Under your provision. Under your supervision. Di atas penguasaan awak. Dan ini adalah hal yang setengah orang dia pandang inting. Walaupun kadang-kadang macam ada lebay atas kepala tu. Tapi ada lebay tapi tak ada akai. Maksudnya pakai kopiah tapi tak pakai akai. Isap rokok dalam tu. Ambil harta awam. Lebih duka cita lagi, bawa kereta ada kopiah. Kalau tak ada kopiah lagi teruk lah. Sama lah. Buang sampah. Sambil-sambil bawa, buang sampah. Kau jalan kaya. Otak dia kalau kita tanya dia kata kan ada orang bertugas untuk buang sampah. Dulu saya pernah cerita, saya jumpa dengan satu orang Jepun. Dia ke Jepun. Satu orang dia kata, Jepun ni dia melawat satu negara orang Islam. Jadi dia naik Grab. Masa dia naik tu driver Grab ni Muslim. Grab ke apa ni lah, kereta ni lah. Dia minta izin pada dia ni untuk berhenti untuk solat. Jepun tuan-tuan pergi Jepun ni bukan ada agama. Dia sama ada dia Shinto ke, dia Buddha, dia tak apa pasti. Dia tak ada benda yang dia percaya. Betul-betul. Tapi dia, masa first bila kawan tu minta nak semayang, dia admire kawan ni, dia kata, very good lah. Dia boleh minta berhenti kerja ni sebab nak pergi solat. I wish aku ada faith macam dia ni. Hubungan dengan pencipta. Dan dia kata aku nak belajar agama dia ni. Aku nampak benda ni hebat. Pasal orang Jepun kan pentingkan kerja. Ni orang boleh berhenti. Bila kawan tu datang bawa semula, dia kata dia nak tanya tentang agama. Tapi semasa kawan tu sembang dengan dia, baru dia nak tanya, kawan tu buang sampah di luar. Dia buat keputusan dia tak mau agama kawan ni. Dia pergi abdi diri pada Tuhan dia, sembah Tuhan dia, dia buang sampah, menyusahkan hamba-hamba Tuhan. Cuma Allah ni Maha Penyayang. Jepun ni dia jumpa satu orang perempuan muslimah. Dia bercinta dengan perempuan muslimah ni. So dia nak masuk Islam, dia teringat peristiwa tu. Then perempuan ni bagi dia baca Quran apa, sen dia masuk Islam, dia kata kerana dia baca Quran, bukan kerana dia Islam. Kadang-kadang small thing kita buat dalam hidup kita. Bukan saja jejas orang nak buat baik, jejas orang nak masuk. Walaupun kita dah buat benda lain dah. Sebab benda tu oleh kerana terbiasa, sebagai orang buang sampah tepi jalan. For him is nothing. Tak ada apa. Pada nilai itu besar pada orang yang berdisiplin. Tuan-tuan pergi kepada rumah sebahagian orang. Kan? Kotor. Kotor tu sampai orang kata kotor, dia tak boleh faham lagi. Pasal dia hidup dalam kekotoran. Agama ni, bab daripada awal nak bersemayang, walaupun baju dah bersih dah, perfume cukup, tak boleh lagi awak kena pergi ambil uduk, basuh muka, kumur, basuh tangan, kumur, basuh muka semua. Pastikan bukan berhadar besar. Soal hygiene, soal kebersihan. Umpamanya, agama. Apatah lagi soal keselamatan awam, soal harta orang. Dan ini kadang-kadang terlepas pandang oleh sebahagian orang Muslim.
menyebabkan negeri orang Muslim, masjid besar, ceramah agama banyak, soal integriti kurang. Allah.